Tauhidul Zat, Tauhidul Uluhiyah, iaitu mengesahkan Allah pada ketuhanan. Ya, la ilaha illallah, tiada bersifat ketuhanan. Mana la mustaghnan an kulli ma siwa wa muftaqiran ilaihi kullu ma adah, baru kita isbat illallah. Apa makna Tuhan? Itu disebut dalam firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Satu, wallahu huwal ghaniyul hamid. Dua, itu makna ketuhanan. Diambil daripada ayat ni ulama karam beribu kitab. Makna ketuhanan, makna hey manusia, tuan tegur. Sebab manusia yang mengaku Tuhan pun manusia. Sampai dia mengaku ana rabbukumul a'la, lembu kebau, gajah, harimau macam mengaku Tuhan. Ya. Maka Tuhan sentap ni, hey manusia, Tuhan kata, antumul fuqara, kamu adalah fakir. Bermakna fakir, terikat, tertambat, tidak boleh lepas dengan Tuhan. Sedangkan Allah Ta'ala Ghaniyun Hamid, dia maha kaya. Kaya dengan makna dia tidak terikat. Bukan kaya banyak duit, itu ramai orang kafir tak dibilang kaya banyak duit, kaya banyak harta, itu tak pakai dan takrif ni, itu tak laku. Kaya sebenarnya ialah la yahtaj, la yataqayyad, dia tidak berhajat, dia tidak diikat oleh sesuatu, bahkan dia yang mengikat. Lepas tu bila kita nafi la ilaha saja, dia pergi pada mana la ma'bud bihaqqin illallah. Kemudian dia pergi yang tingkat kedua, la mustaghnan an kulli ma siwa wa mufaqiran ilaihi kullu ma ada, baru kita isbat illallah. Tiada zat yang terkaya dari yang lain, satu, dan tidak ada zat yang semua lain terikat dengan dia. Tak ada, melainkan Allah Ta'ala. Di situ baru kita pandang terikat, baru terasa keterikatan kita dengan Tuhan. Terikat dari segi fi'liyah, perbuatan. Maka tauhid pergi kepada tauhid af'al, la fa'il illallah, tiada yang membuat melainkan dia saja. Dan bila zat yang bersifat dengan sedemikian hebat, ya, yang mempunyai makna sifat af'al dia yang sebenar, yang mentaksis, ya, dan mentaksir, maka ketika itu kewujudan dia kita pandang berbeza dengan wujud yang lain. Maka wujud dia apa? Wujud yang hakiki. Adapun wujud kita majaz. Wujud dia adalah mutlak, wujud kita adalah muqayyad. Itu dia makna la mawjud bihaqqin, tiada wujud yang sebenar. Mana wujud yang terlepas, tidak ada terikat dengan siapa, tak ada melainkan Allah Ta'ala.